Orang kata rakyat Malaysia mudah lupa. Betul ke? Isu RCI tabung haji masih panas lagi. Biasalah, benda barulah katakan. Semua orang, termasuklah saya, tak nak ketinggalan cerita pasal RCI tabung haji. Kita pun tak pasti berapa lama isu RCI tabung haji akan selesai. Kejap. Berapa banyak kes besar yang korang masih ingat? Sekarang cuba ingat balik. Berapa yang betul-betul selesai di mahkamah? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Pernah tak korang perasan? Ada kes yang jadi tajuk utama berbulan-bulan. Tapi beberapa tahun kemudian, kita langsung tak dengar apa-apa. Contoh, RCI kerugian forex Bank Negara, projek Littoral Combat Ship LCS dan kapal selam Scorpene. Ini adalah beberapa isu yang pernah menjadi tajuk besar dalam negara. Korang tolong komen dekat bawah, apa lagi tajuk besar yang korang masih ingat. Sekarang korang cuba ingat balik. Apa kesudahan semua tajuk-tajuk besar yang saya cakap tadi? RCI kerugian forex Bank Negara. Pada tahun 2017, kerajaan menubuhkan RCI bagi menyiasat kerugian urus niaga forex Bank Negara Malaysia pada awal tahun 1990-an. RCI mendengar keterangan ramai saksi dan mengemukakan laporannya. Selepas tu, polis menjalankan siasatan berdasarkan syuruh dari RCI. Tapi akhirnya, kes tersebut diklasifikasikan sebagai no further action. Tiada tindakan lanjut. Kemudian, projek LCS. Projek LCS bernilai berbilion ringgit menjadi perhatian selepas laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara atau PAC dan audit forensik mendedahkan pelbagai kelemahan dalam pelaksanaan projek. Beberapa individu telah didakwa di mahkamah, manakala siasatan terhadap pihak lain masih diteruskan mengikut kenyataan SPRM. Kerajaan terpaksa tambah peruntukan untuk siapkan LCS dan kita pun tak tahu siapa yang bertanggungjawab. Seterusnya, kapal selam Scorpene. Isu pembelian kapal selam Scorpene pernah menjadi perhatian di dalam dan di luar negara. Di Malaysia, pelbagai dakwaan dibangkitkan selama bertahun-tahun. Setakat ni, tiada pendakwaan terhadap tokoh politik utama berkaitan dakwaan tersebut. Manakala SPRM menyatakan siasatan tidak pernah ditutup. Saya percaya, ramai rakyat Malaysia sama macam saya, yang nak tahu macam mana kes-kes ni berakhir. Kita bukan hanya nak tahu siapa disiasat. Kita nak tahu bagaimana kes-kes itu berakhir. Betul tak? Sebab dalam negara yang mengamalkan kedaulatan undang-undang, rakyat bukan sekadar mahu tahu siapa disiasat. Rakyat juga mahu tahu bagaimana sesuatu kes diselesaikan, mengapa keputusan dibuat dan bagaimana institusi memastikan prosesnya telus. Itulah asas kepada accountability dan keyakinan terhadap sistem. Kita sebagai rakyat perlu tanya beberapa soalan pada diri kita. Adakah siasatan sahaja sudah mencukupi? Kenapa proses mengambil masa terlalu lama? Bagaimana rakyat hendak tahu sesuatu kes benar-benar selesai? Adakah institusi perlu menjelaskan keputusan mereka dengan lebih terperinci? Untuk isu-isu baru yang masih segar, contohnya Yayasan Akal Budi, RCI tabung haji, mafia korporat, saham Azam Baki, jumpa wang 170 juta dalam rumah. Korang tanya soalan tadi, kemudian nilailah sendiri. Tak kira kerajaan mana yang memerintah. Korang ingat kerajaan tak tahu ke apa kesan perkara ni kepada rakyat? Kerajaan tahu keyakinan terhadap institusi boleh terjejas. Kerajaan tahu rakyat mula hilang kepercayaan.
Kerajaan tahu persepsi bahawa orang berkuasa tidak dipertanggungjawabkan. Tapi persoalannya, kenapa perkara ini masih berlaku? Jawapannya mudah, kerana mereka berkuasa dan kita rakyat yang bagi mereka kuasa. Kerajaan tahu ramai rakyat mudah lupa sebab selama ni pendekatan delaying taktik, berdiam diri dan alih tumpuan berjaya membuat rakyat lupa dengan kes-kes lama. Sampai bila korang nak tengok negara kita macam ni? Sebab tu saya kata, dah sampai masa negara kita perlukan perubahan. Negara kita perlukan kuasa baru yang tidak akan berkompromi dengan perkara-perkara macam ni, iaitu Parti Bersama. Parti Bersama dah nyatakan dengan jelas bahawa tidak akan bergabung dengan mana-mana parti. Kerana gabungan inilah merupakan salah satu punca kenapa perkara-perkara macam ni boleh berlaku. Saya tahu ramai yang komen dalam video saya. Katanya Parti Bersama masih baru dan tak yakin. Saya mengaku Parti Bersama masih baru. Yang pasal tak yakin dengan Parti Bersama tu, terus terang saya katakan, saya tak ada jawapan apa yang boleh meyakinkan kamu. Saya juga nak tanya kamu balik. Dengan apa yang berlaku dalam negara kita, apa yang menyebabkan kamu yakin dengan parti-parti dinosaur? Sebagai penutup, saya nak ajak korang semua hentikan perkara-perkara macam ni. Scan QR code yang saya tunjuk ni. Jom bantu saya kuatkan Parti Bersama supaya ramai lagi lebih yakin Parti Bersama mampu membawa perubahan kepada negara. Akhir sekali, pada 6 hari bulan nanti, jam 8 malam, ada forum apa akan jadi kepada tabung haji di HQ Parti Bersama. InsyaAllah saya akan hadir. Pada siapa-siapa yang tak dapat hadir dan ada soalan nak tanya, boleh komen dekat bawah. Jika ada peluang, saya akan tanya soalan korang nanti. Kena ingat, jangan biarkan masa menjadi penamat kepada persoalan. Biarkan kebenaran dan accountability yang menutup setiap kes. Bukan sekadar siasat, rakyat mahu penyelesaian. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.